Akan disatukan, kalau mereka susah, kita bantu. Masa itu bila plan dalam bulan di ujung 5 atau 6 je lah. Itu. So konsep itu dulu seiring dengan konsep Wings tu kan. Kalau kita dapat belajar. Oh, kalau dapat belajar kita akan jalan yang itu dulu. Konsep studio tu dekat mana? KL. Lokasi belum KL. Tapi kita tengah kecil ni. Di dua tempat. Zero tax. Oh. Datuk mungkin boleh share sikit perasaan Wings dah menginjak usia 40 tahun ni bagi Datuk macam mana perasaan? Saya rasa saya mau wakili kawan-kawan saya bersyukur kerana 40 tahun ini kami diberikan semangat, kekuatan dan sebagainya, dan alhamdulillah diberikan rezeki yang baik. Kami dapat bersama masih lagi merancangkan untuk membuat persembahan dan beri kesihatan yang bagus. InsyaAllah kita akan teruskan. Ini sekarang tengah proses album. Kita buat sikit-sikit proses album ni sebab saya fikir tidak ada apa benda yang kita nak kejar lagi dalam dunia ni. Kita nak keluarkan sesuatu benda yang penuh kepuasan. Mana kepuasan daripada sudut pandaian kami. Apa yang termampu kami keluarkan dari sudut melodi, arrangement dan sebagainya untuk mengeluarkan sebuah album. Kami tidak mau keluarkan album yang suka-suka, album yang sekadar filler, agak muat, tak mau. Kita tu sebab dah tertunggak lebih kurang 4 tahun, 3 tahun, ini masuk 4 tahun tertunggak daripada projek pertama tu. Tapi kita still jalan. Ni 2-3 hari ni dah ada masa dalam bulan Ramadan ni, dia dah rakam lagi 2 lagu, dia akan masuk lagi dalam 2-3 lagi lagu. Sekarang total semua lebih kurang 20 lagu kita buat. Dah ada. Cuma kita tidak eager nak keluarkan benda tu. Saya kena melihat keadaan semasa, macam mana konsep, macam mana lagu, macam mana sekian-sekian untuk kita keluarkan. Bukan sekadar kita nak keluarkan hanya kerana apa dia keluarkan album. Sebab orang kena tahu yang kita ada album. Untuk apa? Sekarang kita nak jual album, nak jual di mana? Kan nak jual di mana? Sekarang bukan zaman album. Zaman orang keluar single, keluar YouTube, keluar sekian, Spotify dan sebagainya. Sekali Wings nak keluar album, keluarkan album ni maknanya kita nak keluarkan satu hazanah. Hazanah ni dia adalah bermakna. Bukan sekadar keluar, orang baca-baca dengar kali tempat tong sampah. Dia tak mau macam tu. Sekurang-kurangnya kalau keluarkan ni ada sesuatu benda yang 40 tahun pengalaman. Oh, lain lah. Oh, macam ni lah ni. Kita jadi doktor muzik lah contohnya. Kita nak keluarkan sesuatu tu biar menjadi macam arkib lah. Bila orang melihat sesuatu benda, melihat arkib, nak cari azanah lagu, akan melihat perpustakaan ini tentunya. So biarlah keluar dengan secara yang bagus, lagu-lagu yang bagus. Ambil masa lama sikit pun tak apa, sebab kami tak nak kerja apa-apa pun. Cuma kita nak carikan kepuasan dan kepuasan kami dan juga pada penyokong-penyokong Wings. Momen yang paling Wings tak boleh lupa sepanjang 40 tahun ni. Lebih banyak. Momen yang paling membekas lah dengan kita. Momen yang paling kami tak dapat lupakan. Yang pernah berlaku lah. Yang pernah berlaku. Kami, itu benda normal pada penyanyi lama tu. Ditipu penganjur, kami lari hotel malam, bawa beg keluar, tinggalkan hotel ni, pergi hotel lain, beli tiket kapal terbang, balik sendiri, promoter hilang. Kena kampung. Kita buat masa tu Borneo Tour Sabah Sarawak tahun 87. Masuk Sabah Sarawak tak ada apa lagi, kosong. Pergi nak satu tempat naik bot. Pergi selun pakai toilet good morning. Bayangkan zaman itu kan, pergi show konsert dan show dalam Dewan Soho. Saya berlemas tak ada nyanyi, penuh asap. Balik organizer lagi. Kita orang duduk kat hotel, masa tu hotel nama dia Aurora Hotel. Sekarang tukar Merdeka Palace. Kau lari malam kau dengan Aurora Rahman. Lari malam, besok nak balik tak boleh, Christmas. Tunggu lepas Christmas pula, nak balik duit tak ada. Pinjam duit kawan, belikan tiket, balik.